Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita semua sudah maklum bahawa antara hikmah terbesar dalam pensyariatan ibadat kurban ialah untuk kita menyantuni fakir dan miskin dengan membawa daging-daging mentah kepada mereka. Kita semua sudah maklum bahawa daging merupakan antara makanan yang mahal, yang hampir mustahil dapat dinikmati oleh fakir dan miskin. Apatah lagi kalau mereka berada di negara-negara bergolak. Sebab itu, tuan-tuan, kami melalui Al-Khair Malaysia ingin mengajak anda semua, bantu kami untuk kita mencukupkan keperluan daging untuk diedarkan kepada kelompok-kelompok ini. Selain daripada program korban, kita juga mengalu-alukan penyertaan melalui infak Adha. Kerana kita sedar keperluan daging di kem-kem pelarian ini sangat banyak. Jom bersama dengan kami untuk kita mencukupkan daging-daging di kem-kem pelarian melalui infak Adha. Kita hanya tinggal beberapa hari sahaja lagi untuk menyambut Aidil Adha. Jangan lewat, jangan ketinggalan. Moga-moga Allah SWT terima Aidil Adha kita pada tahun ini sebagai salah seorang daripada orang yang mendapat keuntungan yang besar.